Okey, kipas macam ni memang dah ramai lah orang bawa. Tapi kipas daripada Gojodot ni dia special sikit, bukan sekadar dia keluarkan angin, tapi dia keluarkan air sekali. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So ni kipas daripada Gojodot. Kipas ni dia unik sikit sebab dia boleh keluarkan mist air. So kalau korang nak tahu lebih detail cara nak guna, korang tengok video ni sampai habis. Okey, ni adalah GFS 023 daripada Gojodot. Ada kipas tangan, ada punya kepala dia boleh bengkok-bengkok macam ni. Lepas tu dia ada lanyard boleh sangkut macam ni dekat leher. Okey, then korang boleh talakan dekat muka macam tu. Okey, so kalau on kipas ni dia akan talakan muka macam ni. So korang dah tak payah pegang. Tapi kalau nak pegang macam ni pun boleh. So dia sangat fleksibel, even nak letak atas meja pun boleh. Dia sangat praktikal. Dan yang paling best, dia ada feature boleh on dia punya mist, dia akan keluarkan wap air. Pasal yang tu memang terbaik. Okey, so kalau nak masukkan dia punya air, dia nampak macam tak ada tangki, tapi sebenarnya tangki dia tersorok. Korang kena cabutkan dia, tarik dia punya depan ni, tengah ni, korang kena pegang macam ni, tarik kan. Dia ada macam magnet, korang tarikkan je. Besar ni jadi tangki dia, nampak tu. So air akan letak dekat dalam ni lah. Lepas tu dia ada cover dekat sini. Bukakan cover getah ni, then dia akan ada bagi satu botol kecil macam ni. Korang isi air dalam ni. Sebab kalau kita tuang dekat sini, dia susah nak masuk. Sebab dia punya tutup dia kecil je. So memang kena gunakan botol yang dia bagi ni. Botol ni make sure korang simpan lah, jangan hilang. Sebab botol ni dia khas untuk masukkan air dalam tangki kipas ni. Korang masukkan sini dan picit je. So kalau tuang macam biasa, dia takkan masuk. Susah. Sebab botol dia, lubang dia kecil je. So macam ni. So satu botol ni boleh isi 2 kali lah. Nampak? Ni separuh je. So yang ni pun dia dah hampir penuh. So kalau penuhkan, dia tinggal lagi separuh. So satu botol ni boleh gunakan 2 kali. 2 kali refill lah. So yang ni make sure korang simpan lah. So dia akan penuh macam ni. Dan masukkan sahaja. Dia ada magnet. So make sure position dia betul. Dia masukkan, dia akan snap terus. Dia tak jatuh. Magnet dia kuat. So kena on dia. On kipas dulu macam biasa. Hold button dia. So yang ni dia angin biasa. Tapi kalau nak dia punya mist, tekan lagi sekali dekat tengah-tengah ni, dia akan keluar dia punya simbol air tu. Nampak dia punya mist dah keluar. Maybe dalam kamera dia tak berapa nak nampak, tapi macam ni boleh nampak lah sebenarnya. Okay, nampak? Nampak dia punya mist, dia punya wap air. So kalau kena dekat muka, dia sejuk. Lagi-lagi kalau dekat tempat yang panas-panas, memang terasa. Tapi macam ni dekat saya shoot ni, dia agak berangin sikit. So dia punya angin tu dia akan tolak dia punya mist. Tapi kalau tempat tu tak berangin, memang panas, memang terasa sejuk. Okay, nampak dia punya dah berair dekat bahagian depan. So pasal dia memang berfungsi. Dia punya feature ni, dia membantu kalau dekat tempat yang panas. So dia punya berapa lama bergantung kepada level yang kita gunakan. So kalau kita lajukan speed dia, lagi banyaklah mist dia akan keluar. So kalau bila dah habis, korang refill balik. So gunakan botol ni. Satu botol ni boleh gunakan 2 kali refill. So bila dah habis, top up balik lah dekat botol ni. So nak lagi sejuk, maybe boleh gunakan air sejuk lah. So kalau tak nak gunakan mist, tekan lagi sekali. Dia akan off dia punya yang air ni. Tapi dia akan on kipas macam biasa. Tapi kalau nak off kipas, hold je lama-lama. Okey, kipas ni dia punya angin pun pasti boleh tahan kuat. Sebab dia ada 6 level, tapi dekat sini dia boleh sampai 100 lah. Okey, ni level 1, ni level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Ni paling laju lah. Kalau gunakan mist yang ni pun dia lagi kuat. Dia punya mist tu terasa. Kalau nak slowkan, tekan button yang sebelah sini pula untuk turunkan dia. Tapi kalau nak off terus, tekan je button tengah ni lama-lama. Senang je nak guna. Tapi kalau kita off, nampak dia punya mist dia akan sentiasa keluar. Kena tekan lagi sekali, baru mist dia akan stop. Okay, so overall kipas ni pasti nice. Untuk korang perlukan satu kipas yang extra sikit dia punya feature. Okay, selain daripada dia keluarkan angin, dia boleh keluarkan wap air. So dia membantulah untuk lagi cepat sejuk. Dia punya harga pun tak mahal sangat. Dia ada banyak pilihan warna. Kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. Okey, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.